Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat kek oren yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula ayatkan 220 gram tepung gandum bersama-sama dengan 1 sudu kecil baking powder. Ketepikan dahulu. Seterusnya, satukan 250 gram margarin dan 190 gram gula halus. Pukul bahan ni dengan kelajuan maksimum sehingga kembang dan putih gebu. Saya pukul selama lebih kurang 10 minit. Sesekali sisip bahagian tepi mixing bowl supaya semua bahan dipukul sebati. Bila margarin dah kembang, masukkan 1 sudu kecil esen vanila dan 4 biji telur grade B yang bersuhu bilik. Masukkan telur satu persatu sambil dipukul sehingga habis telur. Bila telur dah sebati, masukkan 4 sudu besar oren sangkuik dan 1 sudu besar parutan kulit oren. Parutan kulit oren ni ambil yang bahagian kuning sahaja. Sambung pukul lagi adunan sehingga sebati. Masukkan tepung gandum yang diayak tadi sedikit demi sedikit sambil dipukul sebati. Pukul adunan ni sekadar sebati sahaja. Akhir sekali, masukkan 1 sudu kecil pewarna kuning dan sebatikan. Adunan kek kita dah sedia untuk dibakar. Untuk membakar kek, saya gunakan loyang bulat saiz 8 yang saya sapukan margarin dan alaskan dengan baking paper. Masukkan semua adunan kek tadi ke dalam loyang. Lorekkan adunan kek seperti dalam video dan hentakkan loyang beberapa kali. Panaskan oven dan bakar kek selama 1 jam dengan suhu 180 darjah Celsius api atas dan bawah atau mengikut kesesuaian oven masing-masing. Dalam oven, saya letakkan kek ni di rak yang paling bawah. Alhamdulillah, kek oren kita dah masak. Sisipkan tepi kek dan boleh terus terbalikkan kek atas pinggan. Jom kita potong kek oren kita. Kek ni bukan sahaja lembut dan sedap, bau orennya juga sangat menyelerakan. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam. Dan semoga para jemaah haji mendapat haji yang mabrur. Assalamualaikum dan bye-bye.